Tuan-tuan, itu yang saya gerakkan. Saya gerakkan cakap, kalaulah tuan-tuan 10,000 yang nak pergi umrah, yang kali ketiga buat satu tabung, kita boleh banner pasar raya. Pasar raya orang kita. Kalau dia orang ada pasar raya Gian, kita ada pasar raya raksasa. Ni, kalau pasar raya mereka tak nak ambil barangan orang Islam, pasar raya kita akan ambil. Masalah kita, siapa nak buat? Siapa nak buat? Saya cakap benda ni. Saya cakap tuan-tuan dengan menteri, saya cakap dengan PM, saya cakap. Saya cakap, Datuk Seri Najib kata okey, kalau begitu saya lantik Ustaz jadi MP. Ustaz jadi MP, Ustaz buat. Ustaz jaga pendidikan, Ustaz buat, saya bagi pada Ustaz. Ustaz gerakkan benda ni. Saya belum lagi tuan-tuan bagi kata putus, rumah saya kena lempar air kencing. 2 botol kena lempar air kencing. Saya kena maki, saya kena panggil Ustaz babi. Isteri saya kena boykot, bapa mertua saya kena halau, kena maki. Anak saya balik sekolah menangis, bapa kamu anjing. Anak saya menangis, kata ayah kenapa dia orang panggil ayah anjing? Saya kata dia orang tu bodoh, anjing orang pun tak kenal. Yang ini tuan-tuan yang kita nak gerakkan. Akhirnya saya kata tak apa Datuk Seri, saya tak terima jawatan, saya buat kerja pendakwah. Tapi apa yang saya boleh buat? Sekadar bercakap. Orang nak ikut-ikut. Bila dah boleh bercakap, orang larang pula berceramah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak kata saya famous, tidaklah. Tak glamour. Saya tak glamour. Saya tak terkenal. Tetapi ceramah kita, sekali ceramah 20,000, 30,000 orang. Ini di antara ceramah paling sikit sekali. Saya duduk di Johor 2 hari, 40,000 datang. Okey tuan-tuan, siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Orang bukan Islam. Pengarah filem, penerbit filem bukan Islam datang jumpa saya, minta saya berlakon filem. Ni tadi satu lagi drama. Ustaz, kami menawarkan Ustaz untuk berlakon dalam filem kami. Tajuk watak Ustaz Nazri. Tuan-tuan, yang datang jumpa saya, syarikat bukan Bumi Putra, bukan Islam, datang jumpa saya untuk jadi produk kecantikan. Dia datang jumpa saya, kita lantik Ustaz jadi duta kita punya produk kecantikan. Saya kata saya tak cantik. Tak apa, kita boleh kacak. Tapi orang Islam, tapi orang Melayu, dia tak nampak benda ni tuan-tuan. Dia tak nampak. Yang dia nampak macam mana pun jahanam kau Ustaz Kazim. Jangan berceramah, macam-macam cerita dia buat. Saya hanya bagikan satu kiasan. Nabi Muhammad buat kenduri yang sangat mudah. Roti jala pun boleh, dia kata. Yang mana ada roti jala zaman Nabi? Palsu. Roti jala, jangan sebut nama. Makcik nak, roti jala tu buat pada apa? Tepung. Lagi garam. Lagi air. Zaman Nabi ada air tak? Zaman Nabi ada tepung tak? Zaman Nabi ada garam tak? Zaman Nabi roti macam-macam. Buka lah kitab. Takkan roti tu tak ada orang buat. Ni maknanya leha ni, ya Allah, sakit lutut, kaki bengkak, bawah gaut, sakit pinggang. Nak buat roti canai tak? Nak tempek, tak ada masalah. Dia ambil tepung, campur garam, campur air, kacau, lempar atas kuali. Pernah buat? Pernah. Takkan zaman Nabi Muhammad maknum hak gemuk sihat, dia nak buat roti hak tempayan ke? Tak, dia pun kacau juga, tempek juga. Itu nama dia roti tarik, nama dia. Dalam kitab Syama'il, dalam kitab Sayyid Saliki sebutkan Nabi SAW ya'kulul tarik minal la'ni wal farud, kata Nabi. Adalah Nabi Muhammad itu makan roti sari daripada tepung dan labu. Bagaimana Nabi buat?
Diambilnya tepung, dicampur dengan air, dicampur dengan madu, dipecah-pecahkan roti itu kata dia. Dipecahkan dan diambil air daging rebusan. Air rebusan daging dan dicampur dengan dia. Dimakan bergulai. Gulai rebusan daging. Ini dalam kitab. Orang Melayu kita tentang dia tak nampak. Kalaulah yang datangnya berpuluh ribu, kalaulah aku gunakan kempen ini untuk buat kesedaran tentang Islam, kan cantik. Yang datang mak rempit, yang datangnya minah rempit, yang datangnya budak rok, yang datangnya budak batu. Tapi orang Islam tak nampak. Yang nampak bukan Islam. Sebab tu saya cakap dengan Datuk Nazim tadi, kita kena gerakkan. Rugi kalau ceramah saya yang dihadiri berpuluh-puluh ribu. Tuan-tuan, tadi semalam bila isu ni timbul, isu roti timbul, isu ceramah saya menyanyi hari ni timbul, keluar lagi dalam surat khabar, ustaz menyanyi, ustaz berjenaka, tak boleh gitu. Saya pun menang tuan-tuan, hari ni saya tak menyanyi. Tuan-tuan rasa apa? Cita-cita. Ketawa tak ada, jenaka tak ada, menyanyi tak ada. Tuan-tuan rasa apa? Tak rasa pelik? Macam ceramah tak kaji. Aku nak balik. Saya boleh ceramah serius? Tuan-tuan, kita sebagai orang Islam boleh, tapi berapa ramai nak nunggu? Moderator pun tidak. Habis ceramah, moderator dah tamat, baru bangun dek. Kalau nak serius, kalau nak tegas, kalau nak mengaji, sila datang ke sekolah saya. Saya mengajar 10 kitab sehari. Saya guru pondok, saya ustaz pondok, tapi pakai tak macam pondok. Orang Melayu faham pondok tu atap gerumbia, tandas dekat tepi sungai. Pondok saya tidak, pondok moden. Sebab tu saya pun pakai moden. Yang kedua, kenapa saya tak pakai jubah baju Melayu ceramah sekarang? Sebab tak boleh pakai. Orang terlalu ramai rempuh saya pakai baju Melayu. Pernah kain samping saya hilang. Masa-masa lah kereta, sampai pun. Sedek tak keluar saya. Jadi tuan-tuan, saya cakap dengan Datuk Nazim tadi. Jom, saya akan gunakan platform dakwah saya untuk menggalakkan dan mengajak umat Islam supaya kita sama-sama naikkan ekonomi orang Islam.